So guys, ini adalah air jong teh hijau pracampur. Dia tulis ni matcha latte, ni pun natural. So dia punya pack kecil dalam dia macam ni. Okay. Cara nak buat sangat mudah. Masukkan satu paket ke dalam cawan, kemudian masukkan air panas dan kemudian kacau. Siap. So kita masukkan satu paket ke dalam cawan macam ni. Masukkan air panas. Kemudian kita kacau-kacau. Okey, dah siap. Jom kita try rasa. Okey, aku dah try rasa dah tadi. Aku bukan peminat teh hijau, tetapi teh hijau pracampur daripada air jong matcha latte ni untuk aku adalah sedap. Aku bagi markah 8/10. So kepada korang yang nak try, sila klik link yang diberikan. Okey, bye.